Apa khabar semua sobat jumpa saya. Okey, pada ni saya nak pergi Jakarta Tu kita pergi Bandung. Dari sini saya nak kongsi jugalah pengalaman saya pergi Bandung bersama anda. So jom kita pergi. Okey, telah pun sampai di lapangan terbang Soekarno-Hatta. Inilah dia keadaan dia. Nampak plastik juga dengan dia punya ukiran-ukiran yang macam ni Hari ni penerbangan banyak budak sekolah kelakar juga masa nak take off. Masa nak landing. Diorang ni semua excited tu. Ni airport ini. Okey, kita uruskan visa dulu. Sekarang ni urusan pasport mudah Apa ni? BRB dalam Malaysia kot. Berapa kakak ni cantik. Okey, inilah antara perkara yang kita perlu lihat di mana kat Indonesia ni kan highway dia tak ada motosikal tak ada motosikal masuk semua kereta je. So kita kat sana yang boleh menggunakan motosikal patutnya kena rasa bersyukur lah Kat sini tak ada di rumah kereta datang pada Sogo dengan Sogo dekat KL je. Kat Jakarta pun ada Sogo Okay, ni Azia cerita Azia ni, Azia Indonesia untuk dia depan Okay, inilah dia Bandaraya Jakarta. Tu Atiba Indonesia. Kalau orang kata Indonesia tu jam kan, kalau awak masuk highway ni sebenarnya okey je. Macam ni kan, taklah jam sangat pun. Okey je. Okey, dah nak sampai stesen Halim Kita nak naik kereta api laju. Ini seadanya. Ada tol juga Kena bayar tol dulu. Tu atas track Okey, dah sampai stesen Halim Ini katanya si baru saya tak boleh tengok si baru Okey, dah sampai stesen kat sini pun dah ada kereta elektrik BYD taksi dia orang Padenbird. Dah pakai BYD juga. Senyap tak tahu air keluar dekat bawah. Okey, masuk dari pintu depan masuk depan. Kaunter tiket di sebelah kiri ni je. Kalau nak bayar gunakan kad, debit card kita boleh pakai kat sini. Okay, sekarang ni saya nak beli tiket Kalau awak dah aktifkan awak punya debit card kan, nanti awak boleh bayar gunakan debit card saja. Kat sini dia memang tak terima untuk cash. Dia kena gunakan debit card. Macam saya biasanya saya tak akan beli online sebab saya takut kalau flight kita lambat nanti kita punya tiket tu masalah sampai sini baru kita akan beli. Saya tak akan beli untuk mengelakkan masalah macam tu Kita kena beli bina keadaannya. Macam kat airport juga nak kena check bag dulu Okay, so sekarang ni kita nak masuk kat dia punya pintu masuk sebelum naik dia punya station ada live line. Liburan seru. Kita nak pergi stesen stesen kat atas. Inilah gambar yang paling mahal mendalam masuk gambar ni Okey, jom kita naik atas. Inilah keadaannya. Alright. Saya tengok train ni kan, saya rasa tak mustahil yang kita punya train daripada untuk ke Pantai Timur macam ni lah bentuk dia. Sebab dia punya ni teknologi China Oh, tinggi tu nak naik atas tu. Okay, kereta kita sampai kita akan pergi ke hujung sana tu.
Dia tahan panjang kereta api ni. Kereta api ni sangat laju Yang saya ingat lah 360. Sekarang berada di stesen Halim. Kita nak menuju ke Panalarang. Beginilah keadaannya. Kereta api dah nak bergerak. Bagus tepi ni dia ada macam ekstra tempat kan. Dia letak barang ke apa. Cantik lah. Selamat siang penumpang terhormat. Okey, gerak. Kami mengucapkan selamat datang dalam perjalanan bus nomor G1035. Kalau kita naik kereta api ni memang berhati dia laju sangat Tapi kalau datang ramai boleh tahan jugalah dia punya harga. Malaysia punya highway Ni tak laju nanti kejap dia laju Dia laju nanti kan tu. Nak tengok tiang elektrik pun tak nampak macam berbala-bala Tengok terbang landing tu. Tak jauh daripada airport Jakarta kan. Kalau terbang tu dah start rendah lah. Tapi walaupun macam tu kalau nak naik Grab ni jadi macam terasa jauh juga Tapi kalau tengok kapal terbang yang landing macam dekat sangat dia dengan airport Jadi dah start laju Saya rasa awak dah banyak tengok lah orang upload gambar naik kereta api laju ni kan. Ni saya nak kongsi pengalaman bersama saya Yang sebelah kanan ni dia punya LRT ni. LRT ni boleh juga kalau kita nak daripada airport sampai ke sini naik LRT. Tapi kalau awak datang dengan keluarga yang agak besar kan, nanti dia akan ada masalah jugalah. Sebab proses naik turun tu kan, dia agak leceh sikit lah. Okay, kita dalam terowong terowong mana saya tak tahu gelap je ni. Ni pun kita dapat rasa dia punya laju macam mana Okay, saya sampai sini pun petang Kat sini kita lewat 1 jam. Beginilah keadaannya. Okay, speed sekarang 220 252 Dalam keadaan speed 252 Ini yang kalau brake tak cukup bagus, tayar tak cukup bagus, kalau bawa kereta ke motor macam ni laju, memang jatuh memang tak jadi orang lah. Tu kalau kita nak menunggang laju tu, bawa kereta laju tu, bayangkanlah risiko-risiko ni ni laju mana ni keadaan ni 90. Kalau nak bawa kereta selaju ni mungkin tak dapat kot. Kalau Zahra Rahmah kalau buat macam ni, pecah tayar rasa. Okay, current speed 300 Nanti ada kemuncak dia nanti 360 yang saya pernah catat tentang dia punya kelajuan dia 360. Ni keadaan cuaca tak bercantik ni Saya tengok macam berjerubu sikit macam berjerubu sikit. Ini kawasan industri dia. Kilang-kilang kat sini. Ini sadanya. Okay, sekarang kelajuan kita 326. Macam inilah keadaan 326 Ini kelajuan Kereta memang tinggal lah. Kalau dah bawa macam ni laju nak berhenti pun, kalau naik kereta kan nak berhenti pun Okay, waktu hari dah bersinar balik. Saya pernah test dua-dua Waktu pergi saya naik high speed train, waktu balik saya naik kereta Saya dapati memang naik kenderaan, kalau naik kenderaan biasa pun, kalau di highway pun okey juga, tak ada masalah. Sebab dia jimat Kalau naik high speed train ni, kalau seorang tak terasa lagi. Tapi kalau awak nak cover ramai orang, terasa lah dia agak mahal juga Ada juga sawah dekat tengah-tengah kota ni, dekat tengah-tengah bandar ni. Okay, beginilah keadaan track dia. Landasan ni, rail dia tu dia tak gunakan macam dulu kayu kan asalnya kan. Tapi sekarang ni dia gunakan macam by block lah. Satu blok ni diisi, dia ada lebih kurang dalam 3, 6, 7, ada 9 ni. Mohon perhatian, bus akan diberangkatkan. Pintu kereta akan segera ditutup. Pintu kereta akan segera ditutup. Bus departure please. The doors are closing. The doors sampai are stesen closing. Kerawang. Kerawang. Okay, dah sampai Panalarang. Ensuring nothing is left behind at the station. And suggestions, kindly contact our duty officers. Okay, akhirnya saya telah sampai ke stesen Bandung. Inilah keadaannya stesen Bandung. Dah lewat dah 3 lebih petang kita dah awal
Macam mana dengan suasana petang macam ni kan. Okay, bila keadaan dia, stesen dia lawa Ada ikan kap lagi. Suasana petang kat sini. Okay, dah sampai. Okay, begini lah settingnya Kalau wisata belanja banyak pasar baru. Pasar baru macam ni kalau buat cantik juga macam batu yang putih tu kan. Lepas tu dia letak simen putih kan. Oh lawa. Bila dah kena lampu tu dia nampak cantik tau. Macam bintik-bintik kulit buaya pun dia. Dia ada cat dengan cat kapur kan. Memang nampak lawa. Okay, malam di Bandung. Malam ni jalan hujan ni. Inilah keadaannya. Datang tempat orang kan, awak jangan malam-malam jalan tu. Salah satu perkara kan, saya suruh datang Bandung kan, dia punya pokok kan. Pokok. Awak kalau lalu kat bandar-bandar Bandung ni kan, dia punya pokok dia yang banyak dia orang tak kisah pun nak sapu-sapu ke daun jatuh, tak kisah, tapi pokok dia banyak. Daripada bandar sampai dah shopping komplek dia ada pokok macam ni kan. Pokok ni best ni, nampak sejuk Okay, lepas tu kan bila awak datang ke tempat orang kan, awak tengok dia punya design tempat ni macam ni kan, contoh ni kan. Dia punya lantai dia. Malam ni ada show hiburan hiburan. Kebetulan sampai jam mana ni siapa artis saya tahu mewah, orang muda. Ini dia single keempat dari Tom Waves. Jadi kita akan rilis single kelima, tapi saya udah gatel pengen bola ini. Jadi refnya ini buat teman-teman semua, spesial di sekarang ini. Mau direkam ini, udah direkam? Boleh lah, gak apa-apa, rekam lah. Buat teman-teman semua di sini spesial. Single kelima yang akan rilis di bulan depan. Ini refnya kayak gini. Nanti pokoknya kita nyanyi bareng, nanti hafalin ya. Itu hafalin ya. Jangan ya malam ni. 1, 2, 3. Mari awak datang sini. Walaupun bahasa dia kita senang faham. Makan tu senang kan. Kalau awak datang sini kan, awak pakai roaming dia senang. Awak beli line, awak pakai roaming. Roaming tu bagus. Senang kan. Tak payah susah-susah. Turun airport dia dah boleh. Okay, kalau beli barang, awak simpan duit ni. Nanti besok kita nak jalan naik motor.